Pertamanya, kita mengimbas kembali pelajaran dalam kuliah yang lalu. Antara perkara yang kita sentuh ialah tentang puasa selepas 15 Syaban. Bolehkah berpuasa sunat selepas 15 Syaban? Ya. Kalau berpandukan kepada hadis Nabi Muhammad, tak boleh. Tapi ada pengecualian. Ada orang-orang yang boleh berpuasa selepas 15 Syaban. Siapa dia orang-orang yang dibenarkan berpuasa sunat selepas 15 Syaban? Yang pertama, orang yang pada 15 Syaban tu dia puasa dah. Jadi dia boleh sambung terus. Tapi seandainya terberhenti, dia tak boleh sambung dah. Contohnya dia puasa pada 15, 16, 17. Pada 18 dia berhenti, pada 19 dia tak boleh puasa dah. Yang kedua, orang yang biasa berpuasa pada hari Isnin atau pada hari Khamis ataupun kedua-duanya. Orang ni dia jenis puasa sunat. Selalu dia puasa sunat Isnin dan Khamis. Jadi lepas 15 Syaban dia masih boleh berpuasa Isnin dan Khamis. Jenis orang yang ketiga yang boleh berpuasa selepas 15 Syaban ialah orang yang ganti puasa. Ganti puasa boleh. Jenis yang keempat, orang yang berpuasa nazar. Dia berpuasa nazar dengan syarat dia tahu dah, dia tak tahu hari yang dia nazar tu bukan lepas daripada 15 Syaban. Seandainya dia tahu, tak boleh. Jadi itulah 4 jenis orang yang boleh berpuasa sunat selepas 15 Syaban. Bolehkah berpuasa 3 bulan berturut-turut, yakni pada bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan? Jawapannya boleh. Cuma Nabi Muhammad tak buat macam tu. Boleh, tapi Nabi Muhammad tak pernah buat. Nabi Muhammad ni dia puasa penuh hanya pada bulan Ramadan. Kadang-kadang dia puasa penuh pada bulan Syaban. Tapi pada bulan Rejab, Nabi Muhammad tak pernah puasa penuh. Sungguh pun begitu, sesiapa yang hendak berpuasa 3 bulan boleh. Puasa sunat yang macam manakah yang terbaik? Kata Nabi Muhammad, puasa sunat terbaik ialah puasa sunat Nabi Daud. Yakni selang sehari. Hari ni puasa, esok buka. Lusa puasa, tulat buka. Selang sehari. Yang ni puasa sunat yang terbaik. Bagaimana pula Nabi Muhammad puasa sunat? Nabi Muhammad dia puasa sunat biasanya Isnin Khamis. Isnin Khamis, Isnin Khamis. Itu cara Nabi Muhammad. Apakah kaitan puasa dengan iman? Terutamanya puasa pada bulan Ramadan. Puasa ni separuh daripada sabar. Sabar itu pula separuh daripada iman. Maksudnya puasa ni suku daripada iman. Ringkas cerita 25% daripada iman. Sesiapa yang melakukan pelbagai amal ibadah tapi puasa wajib dia tak buat, bermaksud suku daripada iman dia sudah tak lengkap, tak sempurna. Berapa besarkah pahala berpuasa? Pahala berpuasa ni hanya Tuhan saja yang tahu. Tuhan tak bagi tahu besar mana, besar bukit ke, besar gunung ke, 10 kali ke, 100 kali ke, 500 kali ke, Tuhan tak bagi tahu. Dia lebih lagi mengikut puasa kita. Tuhan saja yang tahu sebanyak mana dia nak balas. Sebab apa? Pahala bagi orang-orang yang bersabar ni tidak terbatas. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersabar tu tidak ada batasan. Selagi dia bersabar, selagi itu dapat pahala. Jadi puasa ni tadi kata separuh daripada sabar. Macam tu jugalah dapat pahala selagi kita bersabar. Apa pula kelebihan puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal? Kita dah puasa dah 30 hari ataupun 29 hari pada bulan Ramadan. Kemudian kita tambah dengan 6 bulan lagi, dengan 6 hari lagi pada bulan Syawal. Dia seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Seolah-olah puasa 1 tahun ganjaran dia. Walaupun puasa baru 30 hari semput 6, 36 hari. Tapi ganjaran dia seolah-olah berpuasa 1 tahun. Apakah kaitan ibadah puasa dengan syurga? Rupa-rupanya di dalam syurga ini
ada sebuah pintu. Pintu ni dinamakan Ar-Rayyan. Hanya orang yang berpuasa saja yang boleh masuk melalui pintu Ar-Rayyan ni. Apakah keistimewaan orang-orang yang berpuasa? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, maksudnya siapa yang berpuasa ni dia akan mendapat dua jenis kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ialah ketika nak buka puasa. Masa itu dia dah rasa seronok dah. Kegembiraan yang kedua ialah ketika dia jumpa dengan Tuhan pada hari akhirat. Ada hadiah Tuhan nak bagi. Jadi orang yang berpuasa ni dia ada dua jenis kegembiraan. Apakah kaitan puasa dengan syaitan? Apabila kita berpuasa, salur darah kita ni dia jadi sempit. Sedangkan salur darah kita ni ialah laluan, lebuh raya ataupun highway syaitan. Dia sentiasa masuk, sentiasa berjalan. Kecuali kita ni jenis berzikir. Kalau kita sentiasa berzikir, syaitan tak boleh masuk lah. Tapi bila kita tidak berzikir, syaitan dia sentiasa masuk dalam badan kita. Tempat laluan dia. Jadi bila kita berpuasa, salur darah ni sempit, syaitan susah nak lalu. Menyebabkan dia tak berapa suka duduk dalam tu. Itu kelebihan kaitan puasa dengan syaitan. Apakah tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa?